So, macam mana Apek Cina tua ni dia boleh jadi raja cat Asia? Dia boleh sampai pegang syarikat cat terbesar nombor 2 dalam dunia. Apek Cina ni bila dia mati, cucu dia terpaksa jadi billionaire. Bukan anak, sampai cucu dia terpaksa jadi billionaire. So apa benda yang kita boleh belajar dari Apek Cina ni yang kaum-kaum lain tak buat? Uncle Goh ni dia beranak dalam tahun 1920-an dekat Singapura. Dia memang orang miskin, mai dari keluarga miskin. At that time dia start berniaga. Dia berniaga apa? Dia jual pukat. Orang lama-lama buat jala ikan, jual. So dari sana dia ada duit sikit. Dalam tahun 1955 Pulau Singapura ni tengah membangun, ada banyak building and so on. So dia buat apa? Dia kata, why not aku jual cat? Dan nak pilih cat mana? Dah kena jajah dengan Jepun, orang tahu pasal Jepun je lah, Nippon Paint. So dia start buka kedai kecil tepi jalan, kedai hardware. Dia bawa masuk Nippon Paint dan dia jual lah brand ni. Dia jadi macam distributor kat Singapura. So dia dah start berniaga cat berpuluh-puluh tahun. Tapi satu benda yang dia buat menarik, at the same time dia jual Nippon Paint, ada duit sikit-sikit, dia beli, menabung saham Nippon Paint tu. Dia beli sikit-sikit. So dia kumpul sampailah dia dah jadi majority owner Nippon Paint. Memang lain macam syarikat Jepun, tapi Apek ni dah jadi tokeh number 1, bukan orang Jepun. Bila dia meninggal, orang tengok, nak pi mana dia orang tua ni? Ada 60 bilion ringgit. Dia tak bagi duit ni dekat anak dia, tapi dia bagi duit ni dekat cucu dia. Dia bagi generasi yang dah matang, anak-anak dia, untuk handle company tu. So kalau bagi duit kat depa kelam mata. Depa tak mau berniaga. So dia kata, okey tak apa, I bagi duit ni semua kat cucu-cucu I, tapi anak I semua boleh handle company. So that dia balance lah. Apa yang kita nampak dalam cerita Mr. Goh atau tokeh Nippon Paint, bila cucu dia terpaksa jadi billionaire, bukan main dia kerja keras. Dia dapat benda ni bukan sebab dia jual cat paling banyak, sebab dia dapat kumpul saham Nippon Paint tu sikit-sikit sampai dia dah jadi majority owner. Sebenarnya ilmu ni lah kita ajar dalam komuniti ni, ke saham, macam mana untuk kumpul saham serendah RM100 sebulan. Bolehlah jadi macam Uncle Goh, Apek Cina kaya ni.